إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin insya-Allah. Okey, kita dah ada 5 nota ya. Yang pertama kali kita ada 5 nota. Saya akan display, alright, continue. Sekejap siapa nak tanya sila tanya, jangan biarkan diri anda terkial-kial, blur jangan tinggal, sebab nanti kalau kita blur dari sekarang nak bergerak nanti susah ya. Jadi sila tanya, ruang platform ni tak ada masalah, tanya. So kita dah mula dengan 5 nota yang pertama ya, pergilah mana pun al-kalimah ya, bab bahasa Arab memang al-kalimah perkataan dia, kita nak kenal perkataan dia lah. So terpecah kepada 3, sekali lalu je ya, al-isim, al-fi'il, al-haraf. Kalau rasa sangkut Ustazah, saya nak tanya awal-awal ya. Okey. Yang kita start daripada al-isim. Setengah ustaz nak start daripada fi'il, tak ada masalah. Itu kebebasan, tak ada masalah ya. So kita start daripada al-isim. Isim tu noun, kata kerja. Okey. Al-fi'il adalah verb, perbuatan ya. Al-haraf bukan isim, bukan fi'il. Ambil itu saja, senang saja ya. Okey. Kita dah tengok yang pertama kita macam mana dia nak kenalkan isim tadi. Banyak bentuk isim di dalam Al-Quran. Noun ni, kata nama isim ni banyak bentuknya di dalam Al-Quran ya. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 10. 10 mungkin kadang-kadang lebih sedikit macam tu. Bentuk-bentuk isim di dalam Al-Quran. Dan yang pertamanya sudah tentu kita tahu Allah itu sendiri ya. Allah adalah isim ya. Start daripada Allah. Lepas tu manusia. Manusia kan tinggi martabat ya. Allah, manusia, haiwan, lepas tu tempat, benda. Benda pula pecah 2. Benda yang abstrak, benda yang hakiki. Hakiki boleh pegang, boleh nampak. Itu kena faham lah. Kalau tak faham susah nanti. Okey. Lepas tu dia ajar pula kita macam mana nak kenal isim tadi. Yang pertamanya kalau kita tengok page kedua tu, alif lam. Ya. Tanwin. Tanwin dulu. Segala-gala tanwin lah. Tanwin apa? Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Itu isim lah tu. Dan jika dia tanwin, biasanya bilangan dia adalah satu. Jika dia tanwin ya. Okey. Dan selain kalau tanwin tak ada masalah. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin. Itu isim lah tu. Kita kenal. Tips dia tengok di hujung kalimah. Hujung je. Sebab nanti bila kita masuk fi'il, kita kena fokus 2. Fi'il nanti depan dah hujung. Sekarang isim senang cerita lagi. Isim ni hujung je kita tengok. Permulaan dia tak payah. Bila masuk fi'il, dua-dua kena tengok. Permulaan dan hujung nanti ya. Okey, pada isim tengok pada hujungnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Boleh saja. Nanti kan ada kawan kita tanya itu, kenapa? Bila kita belajar kitabun. Kenapa jadi kitaban, kitabin? Itu bila perkataan ini berada dalam ayat. Kalau dalam ayat dia berubah-ubah sebab dia nak cerita macam contoh ya, bagi contoh saya memasak. Saya memasak. Contohlah saya memasak nasi ataupun nasi telah dimakan oleh saya. Macam tu. Dia berubah ayat tu begitu tau. Bila berubah gitu nanti ataupun nasi Ali sedang memasak nasi. Itu ayat pertama. Kalau kedua, nasi telah dimasak oleh mak. Fokus pada ayat tu kan berbeza. Seorang sedang buat, macam saya berjalan, saya makan, saya tidur. Itu dipanggil apa? Ayat aktif kan? Betul tak? Kalau sedikit bahasa Melayu ya, ayat aktif ya. Kalau saya telah dipukul, saya telah terdengar, saya telah, semua yang telah itu dipanggil apa? Ayat aktif, pasif, betul kan? So benda ni lah nanti di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab nanti. So benda tu lah nanti berubah daripada ayat aktif kepada pasif, mengubah tadi baris tadi. Baris nak jadi kitaban, kitabin apa tu semualah antara ya, antara sebab dia, tapi ada sebab-sebab lain juga lagi ya. Okey. Lepas tu kita kenal nakirah. Bila tanwin tadi nakirah. Nakirah maksudnya umum. Maksudnya umum ni apa Ustazah? Sebuah buku. Buku yang mana? Kita tak tahu buku yang mana ya.
So kita nak khaskan dia, ma'arifahkan dia. So jadi isim ma'arifah. Kalau yang tadi ban bin bun tadi tu isim nakirah, kita khususkan dia, khaskan dia, ma'rifahkan dia, kita jadi isim ma'arifah. Ya. Kalau bahasa Melayunya daripada kata nama umum bertukar menjadi kata nama khas. Asalnya memang umum, ya. Jadi untuk tukarkan kepada khas, cara pertama, dia banyak cara tahu nak menjadikan daripada umum kepada khas. Cara pertama tambah alif lam kepada perkataan tadi, alif lam. Kalau tadi asalnya kitabun, sekarang tambah alif lam dia jadi al-kitabu. Nampak bu, baris tu. Baris tu ya. Oh, bila saya tengok, saya nak tengok partisipan. Saya nak tengok partisipan kat sini ya. Okey. Asalnya kitabun, ya, baris dia tanwin ya, tapi bila you tambah alif lam al-kitabu, tanwin akan hilang. Itu anda kena tahu. Bila kita tambah alif lam, tanwin di hujung buang satu, hilang tanwinnya, jadi tinggal satu baris saja ya. Kitabun, tambahkan alif lam menjadi al-kitabu. Janganlah tanya dulu bila nak jadi al-kitabah, al-kitabi, jangan tanya dulu. Itu kemudian ya. Okey. Cara pertama untuk mengkhaskan nakirah tadi alif lam. Kedua cara bentuk isim di dalam Al-Quran, dhamir. Cara nak kenal ya, tadi isim dhamir kita dah bagi jari lalu Linda. If you can share sekali lalulah. Yang jari tu ya dhamir ya. Dhamir tu nak tak nak kita kena mahirlah ya. Dhamir tu yang pertama, jari pertama tunjuk balik kat kawan. Okey. So dhamir itu nak tak nak kita kena mahirlah. Mahir tak mestilah, kalau tidak you tak tahu kisah siapa ya. Okey, 5 jari, 5 jari terpulang anda nak fokus kat ibu jari dulu ke kelengking ke, tapi biasa bila kita belajar fokus kita pada jari kelengking ya, jari kecil ya, itu. Itu jari kelengking adalah jari muzakkar, lelaki ya. Jari manis, jari muannas, perempuan. Lepas tu diulang balik. Jari hantu, muzakkar, jari telunjuk muannas, ibu jari boleh masuk dua-dua, unisex. Macam tu ya. Okey, dan sedikit tips ya, sedikit tips tentang jari ni untuk kita mudah. Jari pertama tadi apa tadi? Muzakkar, muannas, lepas tu dua-dua ya, muzakkar wa muannas, itu satu. Dan yang paling atas sekali ya. Paling atas ya semua ni. Atas ni semua untuk seorang. Semua ya, semua untuk seorang ya. Tengok sini, huwa ke, hiya ke, anta ke, anti ke, semua seorang ya. Okey, satu. Pergi tengah. Tengah ya, huma, antuma, dua orang. Khas untuk dua orang saja ya. Dan yang bawah, hum, hunna, antum, antuna untuk 3 orang dan lebih. Itu jamak lah ya. Okey, dari segi istilahnya ya. Dan jari ibu jari ada 2 saja. Ana, nahnu, ana ni saya. Saya boleh jadi saya lelaki atau perempuan. Tak ada masalah. Dia masih panggil diri dia saya ya. Dan kami. Fokus pada kami ni sikit. Nahnu boleh jadi start daripada 2 orang. Nahnu ya. Nahnu tu boleh jadi kita berdua. Kita berdua pergi mana-manalah ataupun kami berdua. Boleh, tak ada masalah ya. Dan nahnu start daripada 2 orang ya. Okey, ini dipanggil istilahnya dhamir, kata ganti diri ya. Okey. Itu sedikit tentang dia. Lepas tu cara nak hafaz dia. Okey. Ini jari kelingking mula dengan H ya. Tengok H. Sedikitlah ya. Huwa, huma, hum. Bunyi dia dah semua baris depan. Hu. Itu sedikit memudahkan kita lah ya. Lepas tu hiya, huma, hunna. Masih bermula dengan ha ataupun H ya. Hiya, huma, hunna. Yang ni pula 2 jari ni anta, anti. Ini biasa ni, kita biasa dengar anta, anti ya. Antuma sama, antum, antuna. Kalau kita perasan yang tengah ni huma. 2 jari sama ya, huma. 2 jari pula lagi, antuma pun sama je. Untuk 2 orang ni sama saja dia gunakan ya. Okey, itu dhamir. Bila anda nampak dalam Al-Quran, ini sebenarnya nama dia dhamir munfasil sebenarnya ya. Okey. Dan cara kita nak kenal lagi sekali lalu pada kertas kedua kita ya. Kertas kedua kita ismul isyarah. You punya mana? Oh, ini belum, ini nota baru kita ya. Ini nota baru kita Linda.
Nota baru kita, itu nota baru kita. Ya, okey. Alright. Ini bilangan. Ini mudzakkar muannas. Lagi satu lagi, atas lagi. Atas satu lagi. Ni sekali lalu ya, sekali lalu ya. Sekali lalu ismul isyarah ya, maksud isyarat. Okey, kalau anda kita ada list dia. Kemudian kita bagi ya. Isyarah adalah ataupun lampu isyarat ya. Isyaratkan ke kiri ke kanan. Isyarat tu sebenarnya dari bahasa Arab ya. Okey, kita ambil haza zalika. Haza bermaksud ini, zalika bermaksud itu. Kita ambil yang ringkas saja ya. Ini kalau kita nampak je macam ni perkataan haza zalika, oh ini isim lah ya. Ya, isim. Tapi adalah nama dia isim isyarah ya. Okey. Dan kita tengok pula ismul mausul. Kita ambil contoh di allazi ataupun di sini man ya, bukan min ya. So ini contoh saja, dia ada juga list dia. So allazi bermaksud yang. Oh nampak je allazi bila ngaji, allazi man. Oh ini isim juga. Ya, tapi nama tepatnya isim mausul. Gitu ya. Lepas tu al-alam. Al-alam adalah nama, segala nama lah. Orang ke, haiwan ke, apa-apa nama tempat. Segala-gala nama dipanggil alam ya. Itu nama, dasarnya itu isim ya. Okey, al-mudhaf, ini cara membacanya. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Okey, dengar baca macam pening kepala. Tapi fokusnya di sini, fokus dia ya, dua perkataan. Dia mesti dua perkataan saja. Perkataan kedua wajib ada alif lam. Di situ. Ambil di situ ya. Perkataan pertama, ya. Perkataan pertama tak boleh ada alif lam. Perkataan kedua wajib ada alif lam. Dan satu lagi cara anda nak kenal, huruf ba ni mesti berbaris bawah. Mesti baris kasrah. Letak B. Ya, itu cara nak kenal mudhaf ilal ma'rifah. Ada alif lam ya, perkataan kedua, dan baris bawah, hujung mesti baris bawah. Itu ya. Dia jadi kitabut talibi. Dia tak akan baca kitabut talibah. Tak akan kitabut talibu. Tak akan. Dia mesti jadi B. Itu cara nak kenal mudhaf ya. Okey. Dan ini al-munada ni, al-munada ni senang je. Yang mana semua ada perkataan ya di dalam Al-Quran. Satu saja. Yang mana dia ya bermaksud wahai. Ya Musa, ya Talibu, ya Muhammad. Dah kita tahulah bila ada ya, confirm selepasnya isim. So combinekan ya dengan talib tadi isim, dipanggil al-munada ataupun nida. Itu sekali lalu saja ya. Dan kita pergi kepada muannas. Muannas, kita terus gerak Linda. Muannas. Yes, muannas ni fokus pada jap saya nak kecilkan yang ni ya. Saya kecilkan yang ini. Okey. Muannas ni ya. Muannas maksudnya bersifat perempuan dan muzakkar bersifat lelaki. Okey, kalau nak tanya saya, Ustazah, kenapa bersifat perempuan, kenapa bersifat lelaki? Saya tak boleh jawab. Saya hanya belajar bahasa tu. Tips ya, jangan tanya, janganlah pening lah Ustazah sifat perempuan, sifat lelaki. Kalau anda dah pening kat sini, macam mana anda nak mahir dengan ilmu Quran? Jawapan saya, bila kita belajar bahasa orang, kita kena terima bahasa tu dengan cara bahasa tu sendiri. Okey ya. Muannas muzakkar ya. Senang cerita, pendek cerita, muannas ni bersifat perempuan, muzakkar bersifat lelaki. Okey, cara kita nak kenal perempuan tadi, kita ambil yang ta marbutah ni. Bukan situ Linda. Next. Sini. Dekat third column. Muslimah. Yes. Third column, second line. Ya. Yeah. Muslimah ya. Al-muslimah nampak ta marbutah ya. Ta marbutah. As-saburah juga ta marbutah. Maksudnya muslimah tu kebetulannya dia muslim perempuan ya. As-saburah papan tulis ataupun whiteboard ataupun blackboard. Tengok dia jatuh kategori dalam sifat perempuan. Okey, Ustazah nak hafal ke? Tak payah. Tak payahlah hafal. Kita perlahan-lahan kita kenal dia. Kita nampak je ta marbutah cukup. Oh ini muannas. Okey, itu cukup ya. Dan bawah dia Salma, Kubra, Da'wa, Marda. Pastikan hujungnya semua ada huruf ya yang tidak bertitik. Itu. Maksudnya ini perkataan ini jatuh kategori muannas tadilah perempuan ya. Okey, cara ketiga untuk mengenal perempuan, tengok di hujungnya. Nampak? Kita belajar isim ni semua hujung ya. Mesti ada alif, lepas tu hamzah. Tengok perkataan ni alif, hamzah. Tengok semua. So kita tahu perkataan ini jatuh dalam kategori muannas ya. Dan yang lelaki muzakkar ya. Muzakkar ni senang saja. Tak ada ta marbutah. Habis gitu.
tak ada ta marbutah. Hamzah ni kebetulannya sebab nama dia, nama Hamzah itu nama orang lelaki. Tapi dia di ejaan dia, spelling dia ada ta marbutah. Tapi itu walaupun dia ada ta marbutah, dia bukan kategori muannas sebab dia memang kategori muzakkar ya, nama orang lelaki ya. Okey, Muslim ni yang kita tengok ya. Muslim tengok tak ada ta marbutah ya, dan juga baitun. Okey, baitun ni rumah ya. Rumah ni ta biasa. Ta biasa bukan muannas. Ta biasa adalah muzakkar. Okey? Kita ambil sekali lalu saja. Linda pergi terus Linda ke next one. Okey, next one sekali lalu bilangan. Bilangan adat ya, bilangan ya. Kalau orang putih kata singular plural lah, plural ya. Cumanya Arab ni dia lain sedikit, dia lain sedikit berbanding bahasa Inggeris senang. Kalau satu singular, kita kata se kan. Kalau Arab dia ada tiga kategori ya. Kategori pertama yang ni, line pertama. Line pertama ya, nampak yang apa muslim tadi, al-muslimu, al-muslimatu, al-baitu, as-sabburatu. Itu kalau bunyi macam tu, bunyi apa hujung begitu ya, itu memang confirm dia mufrad. Mufrad ya, mufrad maksudnya singular. Satulah ya bilangan dia ya. Kalau muslim seorang lelaki muslim. Kalau al-muslimah tadi seorang perempuan muslimah. Kalau al-baitu sebuah rumah, as-sabburatu sebuah papan tulis ataupun whiteboard ke blackboard, tak ada masalah ya. Okey, nak berubah menjadi dua, hujung saja ya, hujung selepas mim ya. Tip selepas mim pertambahan alif nun. Mesti alif nun bunyinya daripada tadi al-muslimu jadi al-muslimani. Ni bunyi dia ni, ani ni. Sebelah dia before that Linda, before that column before that. Ya, bunyi dia ani ya. Ani bermaksud dua lah tu. Ataupun bawah dia Linda, aini. Yes, kalau bunyi ani, aini dalam Quran, itu namanya dua lah tu. Terpulanglah apa benda. Kalau kitab, dua buah kitab lah. Kalau orang, dua orang lah. Kalau binatang, dua binatang. Kalau dua benda lah terpulang ya. Dan di bawahnya sekali ya, hujung je ya, hujung saja selepas mim ya. Una, bawah dia Linda. Pergi turun bawah dia. Okey, una. Bunyi una dengan ina adalah jamak. Dah mula dah jamak ya. Tiga, bukan tiga orang lah. Tiga dan lebih. Ini kebetulan, tapi ini khas untuk lelaki ya. Tengok sini, muzakkar. Al-muzakkar as-salim. Kalau bunyi una, muslimuna, muslimunlah. Kalau kita berdengar dengan muslimun ya, muslimuna lah. Sini ya, muslimuna. Nun mesti baris atas ya. Muhammaduna. Ya, okey. Lepas tu kalau yang ni pula ina, muhammadina, muslimina, bunyi una, muna, mina, bermaksud itu jamak lelaki. Yes, mudzakkar salim. Sebab jamak perempuan lain cara dia ya. Kita pergi jamak perempuan. Jamak perempuan satu cara saja. Kalau jamak lelaki dua cara. Una, ina tadi pertambahan. Jamak perempuan ya, dia pertambahan dia alif dengan ta. Itu saja cara dia untuk jamak perempuan. Isyata. Macam itulah. Isyatu. Isyatu. Dari segi barisnya ya. Muslimatu. Dari segi baris ya. As-sabburatu. Kita nampak alif ta ya, bukan ta marbutah ya. Ini jamak perempuan. Ya. Al-mu'annas as-salim. Okey, kita tengok bawah dia sekali, at-taksir. Jamak at-taksir ya, jamak at-taksir ni senang je. Dia bukan jamak lelaki, dia bukan jamak perempuan. Maksudnya cara dia itulah. You tak dengar bunyi una, ina, atau you tak nampak alif ta ni tadi, you tak nampak yang ni, tiga-tiga ni, memang dia jamak taksir. Dia bagi contoh kat situ at-talamizu. Mana ada bunyi macam mana lain kan? Al-buyutu. Dia tak ikut jamak perempuan, dia tak ikut jamak lelaki, dan itu sasa dipanggil jamak taksir. Jamak taksir maksudnya istilahnya sebenarnya dia lain lah, lain daripada lain ataupun pelik lah ya. Okey, kita pergi kepada nota baru kita Linda. Nota baru kita muannas muzakkar. Ya, muannas muzakkar iaitu ya. Okey. Ini untuk kita mahirkan muannas muzakkar ya. Kita pun kena strong dekat sini, kalau tidak nanti terkikial kita ya. Okey, tengok tangan tu muannas muzakkar ya. Ini semua muannas ke bawah lah. Atas ke bawah muannas ya. Dan sebelah dia pula muzakkar, dan bawah jamak daripada sini. Jamak ada tiga. Satu jamak muannas, satu jamak muzakkar, dan bawah sekali jamak taksir ya. Okey, kita tengok muannas tadi
bilangan dia. Ini kotak ni dia bagi contohlah nanti kita nak buat ya. So mufrad, muannas mufrad maksudnya satu ya, satu muannas, benda yang bersifat ya ataupun perkataan yang bersifat muannas bilangannya mufrad, mutsanna, ini jamak al muannas salim. Ini sama je ni. Muzakkar pun sama. Mufrad, mutsanna, lepas tu jamak muzakkar salim. Okey, jamak taksir. Okey, itu kosong. Okey, gerak lagi Linda, pergi kepada tangan seterusnya nota baru kita. Okey, kalau boleh kan itu sebenarnya dia dah bagi dua-dua. Dia dah bagi dua-dua contoh. Bolehlah dia bagi contoh dua-dua. Dia bagi contoh dua-dua ya. Tengok contoh dia dalam kotak. Contoh dia muallimatun. Ni contoh yang perempuan lah ya, muallimatun. Kalau lelaki muallimun. Nampak bezanya pada ta marbutah, pada perempuan ada ta marbutah. Pada perempuan ya ada ta marbutah, pada lelaki tak ada ta marbutah. Itu yang kita tengok ya. Dan bunyi tun tu biasanya selah bilangan dia sebab tu dia letak dalam kolom mufrad ya. Okey, gerak kepada bawah dia Linda. Okey. Okey, kalau ni ya muallimatani. Itu bunyi dia. Muallimatani atau muallimani. Lelaki ya. Bezanya pada perempuan ada huruf ta. Beza dia. Sebab ta ni datangnya dari mana? Ta ni datangnya dari atas tadi ta marbutah. Kita marbutah bila kita nak cantumkan kepada huruf lain dia bertukar menjadi ta yang biasa semula ya. Okey. Di situ ya. Cumanya kita tahu mutsanna ni ada dua cara, betul tak? Kan? Muallimatani, muallimataini. Anda semua boleh buatlah, boleh buat yang satu lagi dalam bawah kotak ni ya. Muallimatani, muallimataini. Boleh, dua-dua pun boleh ya. Ini pun sama. Muallimani, muallimaini pun boleh. Anda buat satu lagi ya, yang cara kedua untuk bilangan mutsanna. Okey, jamak dia. Kita gerak jamak dia. Okey, turun bawah lagi. Muallimatun. Pak dia ada alif ta hujung dia. Muallimatun untuk perempuan, lelaki muallimuna. Bunyi dia hujung dia berbeza ya. Dan perempuan satu cara saja, lelaki ada satu lagi cara. Muallimina. Anda boleh buat sendiri ya, tambah sendiri di bawah perkataan tu dalam kotak tu ya. Dan jamak taksir dia belum bagi contoh. Okey. Kita tengok nota ketiga kita Linda. Okey, ini sebenarnya tadi tu contoh dah full. Ini sebenarnya Baira ini sebenarnya kedua ya. Tengok dia nak tunjuk bila muannas ada ta marbutah, bila muzakkar tak ada ta marbutah. Ini sebenarnya kedua, yang tadi tu ketiga, tapi tak apalah. Ketiga. Okey, turun bawah sikit Linda. Ni pun kita dah belajar dari awal tadi kan. Turun bawah lagi. Nampak? Kalau perempuan dia mutsannanya ada dua cara. Tani, taini, ya. Kalau lakinya ani, aini, okey. Jamak perempuan satu cara saja, pertambahan alif ta ya. Okey, jamak lelaki dua, una, ina. Jamak taksir tidak ada formula khusus. Okey, kita langkah yang tu Linda. Kita langkah yang tu, kita tengok contoh. Dia bagi contoh ya. Okey, dia bagi contoh yang ini turut syajaratun, sasanya dia muannas ya. Dia ada ta marbutah, syajaratun maksudnya pokok, sebatang pokok atau sebatang ya, kan? Sebatang ke sebuah? Sebatang ya. Saya kalau penjodoh bilangan ni fail sikit ya. Sebatang pokok. Apa-apalah. Maksudnya satu pokok lah ya. Apa kata? Satu bila nak jadikan dua pokok, syajaratani. Macam tu ya. Ra masih ra, asalnya ta marbutah bari depan ya, tun ya. Sekarang dia dah jadi tukar bari atas lah sebab nak matching dengan alif ya. Syajaratani. Dan satu lagi cara, syajarataini. Boleh tambah sendiri. Sebab belajar bahasa Arab ni dia kena menulis. Kalau jadi tak menulis, dia tak masuk dalam kepala nanti ya. Kalau dengar je dia tak boleh masuk. Okey Linda, turun bawah Linda. Turun. Nampak. Perkataan syajarah tadi ada dalam Quran ya. Dia tak ada jamak perempuan, jamak lelaki. Janganlah tanya kenapa. Dah dia memang kategori yang tidak mempunyai jamak perempuan dia. So dia ada jamak taksir. Jamak taksir dia asjarun, asjar. Pak, tu ya. Itu asjar ya. Okey, ini pun sekali lalu, tak payah nak hafal-hafal. Pergi satu lagi jari Linda, turun bawah. Okey, sekarang dia bagi contoh muzakkar ya. Kalamun pen. Pen ya. Okey, pen kategori dia muzakkar.
Again, saya nak remind, jangan tanya saya kenapa. Saya pun tak tahu. Kenapa kategori itu muzakkar muannas, saya tak tahu. Saya hanya belajar. Tak ada ustaz boleh jawab anda ya. Tak ada ustazah boleh jawab anda ya. Okey, qalamun sebatang pen. 2, qalamani, qalamaini. Tambah sendiri ya. Tambah sendiri dia punya satu lagi. Nampak? Dia pun tidak ada jamak. Dia tidak ada jamak muzakkar salim dia. Dia ada turun bawah Linda. Dia ada jamak taksir juga. Aqlamun. Ada dalam Quran ya, aqlam. Nah, itu maksudnya pen-pen lah. Ya, start daripada 3. Okey. Turun lagi. Saya nak highlightkan list nota kita. Turun lagi. Apa yang saya bagi? Saya bagi list. Laju bawah sikit. Senarai jamak muzakkar salim. Okey. Setengah perkataan dia ada ya, dia ada muzakkar salim dia, setengah perkataan tak ada ya. Jadi ini sekadar latihan lah ya. Al-muwadzafu, ini al-muwadzafu meaning dia ada kat situ, pegawai ya. Pegawai al-muwadzafu, al-muwadzafani ataupun musanna ni anda boleh tambah sendiri ya. Al-muwadzafaini. Okey, boleh tambah sendiri. Al-muwadzafuna, al-muwadzafina. Boleh tambah sendiri cara kedua dia, maksudnya pegawai. Okey, tengok sekali lalu ya. Al-muhandis, muhandis jurutera, tak silap saya arkitek juga boleh ya. Boleh juga muhandis ya. Kadang-kadang Arab ni macam kita juga, ada satu perkataan yang mempunyai makna lebih, dia pun sama macam kita ya. Okey, al-muhandis, barisnya al-muhandisu ya. Matikan je bila kita cakap, matikan huruf akhir ya. Al-muhandis either jurutera, engineer ataupun arkitek pun boleh ya, kata silap saya. So kalau dua orangnya al-muhandisani, al-muhandisaini, tambah sendiri kat situ. Al-muhandisuna, al-muhandisina, tambah sendiri ya, jurutera tu. Okey, tengok guru. Guru al-mudarris. Mungkin ada orang yang lebih familiar dengan perkataan guru. Al-mudarris ya, mudarris, al-mudarrisani, al-mudarrisaini, tambah sendiri. Al-mudarrisuna, al-mudarrisina, gurulah, cikgu ya. In fact, guru ni dia ada perkataan lain lagi. Dia bukan mudarris saja, dia ada muallim pun boleh ya. Muallim pun guru juga ya. Okey, pemandu. Kita pergi sekali lalu pemandu as-saiqu, as-saiq. As-saiq, saiq mean driver. Ini list dia lah. Okey, tak nak yang sama je cara nak dua dia ke jamak sama. Kita dengar lepas tu al-mujrim, al-mujrimu pendosa ataupun penjenayah, orang yang buat kesalahan ya. Okey, pendengar ya, al-mustami'u, kita tengok itu dia. Lepas tu orang kampung, al-qurawi, maksudnya penduduk kampung lah. Maksudnya bukan nak kata orang kampung, orang bandar, penduduk penduduk kampung ya. Lepas tu Ahmad, Ahmadu ya, Ahmadani, katalah ada 2 orang budak nama Ahmad. Kita cakap Ahmadani ya. Kalau adalah 3 orang bernama Ahmad, Ahmaduna, ada 3 orang bernama Ahmad macam tu ya. Itu rajin. Rajin al-mujtahid, mujtahidu ya. Itu seorangnya. Orang saleh tengok as-salih. As-salih kita biasa ya, as-salih, as-salihayani, as-salihaini, as-salihuna, as-salihina. Okey, kita pergi kepada list seterusnya. Tunjuk sekali lalu. Ini jamak perempuan. Okey, jamak muannas salim, tengok tajuk dia. Jamak muannas salim, sekadar panduan. Sama dengan tadi. Kalau tadi tak ada marbutah, tambah je ta marbutah. Muwazzafatu. Ya, tadi pegawai lelaki, sekarang pegawai perempuan lah. Ya, okey. Pemandu pun sama. Sa'iqah, tambah ta marbutah. Okey, jururawat, mumarridah. Mumarridah ya, nurse ya. Okey, doktor. Doktor tabibah. Doktor ni kan, tabib ni kan, kita mungkin lebih familiar dengan perkataan tabib. Tak tabib kan? Tabib kita biasa dengar kan, Cina ya, tabib Cina selalu kita kata. Actually tabib tu actually bahasa Arab tak? Tabib tahu tak? Sebab kita orang Melayu tak guna bahasa Arab, orang Cina yang guna tabib. Ya. So at-tabib, buang ta marbutah jadi doktor lelaki, tambah ta marbutah jadi doktor perempuan. At-tabibah, ya. Okey, orang yang rajin, al-mujtahidah. Tadi pun ada ya. Penunggang apa-apa sajalah. Ar-raqibah ataupun ar-raqib ya. Itu pun ada dalam Quran juga ya. Lepas tu petani, al-fallahah. Kita mungkin kurang dengan petani lah ya. Al-fallah. Ini sekadar orang kata sekali lalu begini. Itu gitu ya. Bukan kita nak hafaz pun ya. Kita tengok pada pelajar. Pelajar mungkin kita lebih ya. At-talibah kalau lelakinya at-talib. Buang ta marbutah ya. At-talibatani, at-talibataini,
at-talibatu. Ini perempuan lah sebab dia jatuh pada kategori perempuan ya. Kalau lelakinya pun boleh at-talibuna. Boleh, tak ada masalah ya. Kita pergi pada murid. Tadi pelajar dengan murid sebenarnya sama je. Sebenarnya dia pun ada banyak perkataan. Kita boleh kata pelajar, kita boleh kata murid. Apa-apa lagi mungkin ya. So at-tilmizah itu dia punya perkataan yang lain membawa maksud yang sama, murid dia ataupun pelajar ya. At-tilmizatu, at-tilmizah, at-tilmizatani, dan seterusnya lah, ikut saja formula dia. Pemain kat sini pemain apalah, pemain bola ke pemain apa semua boleh ya. Al-la'ibah ini perempuan. Okey, cukup sebab kita bukan nak hafal dia. Okey, tengok jamak taksir. Tengok jamak taksir. Lebih. Okey, stop. Jamak taksir ni pun banyak dalam Quran ya. Tengok ar-rajul, banyak dalam Quran. Ar-rajul, ar-rajulani, ar-rajulaini, ar-rijal. Kalau dengar ar-rijal, itu jamak taksir kepada rajul, lelaki. Ini yang familiar dalam Quran ya. Okey. Yang kedua, al-walad. Al-walad anak lelaki ya. Al-waladani, al-waladaini, al-aulad. Selalu jamak taksir ni selalunya dia satu je. Kalau jamak muzakkar salim boleh jadi dua. Ataupun ada perkataan satu je tapi ada perkataan yang mempunyai dua ya. Dan ada juga perkataan yang jamak muzakkar salim pun ada dia, jamak taksir pun dia ada. Ada juga. Don't worry, kita tak perlu hafal ya. Kita tengok ni saja. Okey, al-alim, alim ulama itulah. Kita kata alim ulama. Bayangkan alim ulama, kita tahu juga alim ulama kan? Alim ulama pada alim dan ulama tu sama meaning. Nampak hari ni kelakar tak kita kan? Sangat kelakar. Lepas ni kita tak tengok list ni baru kita boleh berbincang betapa kelakarnya kita. Alim ulama pada alim itu bermaksud ulama sebenarnya ya. Okey, alim seorang ulama, al-alimani, al-alimaini. Jamak dia tu baru ulama. Faham tak? Yang ulama-ulama yang kita sebut tu itu sebenarnya jamak sebenarnya, jamak taksir ya. Okey, ini pun ada dalam Quran. Okey, anak lelaki. Tadi lelaki ni anak lelaki ke dua kali? Dua kali ya? Tadi anak lelaki dua kali ya? Okey, anak lelaki dua kali. Kalau perasan tadi dia menggunakan perkataan al-walad, second line tadi ya. Highlightkan sikit situ ya. Jangan terkejut. Dia pun ada perkataan yang lain membawa maksud yang sama ya. Sama je macam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris sama saja ya. Okey. Tadi anak lelaki, sekarang lelaki menggunakan al-ibnu, al-ibn. Boleh juga. Sama je meaning dia. Al-ibnu, al-ibn ya. Al-ibnan, al-ibnain ya. Al-abna. Abna ni banyak ni. Banyak dalam Quran. Al-abna ya. Okey, itu anak lelaki ya. Jamak taksir dia. Okey, ini doktor, at-tabib. Tadilah. Tadi dia bagi tabib perempuan, sekarang ni tabib lelaki. Tabib lelaki, at-tabibani, at-tabibaini, at-tibba. Bunyi dia at-tibba. Susah sikit ya. Tabib tu lebih mudah lah, yang dia punya mufrad dia lebih mudah ya. Tabib ya. At-tibba dia punya jamak taksir. Tengok rumah. Tadi saya kata al-baitu rumah. Sekarang manzil. Manzil rumah juga. Tak ada masalah pun. Boleh je ya. Okey, al-manzilu, manzil ya. Itu rumah.